Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan berkongsi satu tajuk persamaan garis lurus menggunakan kaedah Macmillan. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau menyambut hari. Persamaan garis lurus kita bentang bersama Cikgu Linda menimba erti. Apa dia persamaan garis lurus? Apabila kita menyebut persamaan garis lurus, ia akan terpancar di dalam minda kita Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M merupakan kecerunan dan C merupakan pintasan Y. Untuk kecerunan, ada dua kaedah untuk kita dapatkan nilai kecerunan. Yang pertama melalui rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Yang kedua melalui perbandingan garis lurus itu sendiri. Y sama dengan MX tambah C. Untuk rumus, bila masa kita boleh menggunakan rumus? Kita boleh menggunakan rumus apabila kita ada dua titik ataupun dua koordinat. Dan bila masa kita nak gunakan persamaan garis lurus, apabila dah ada persamaan garis lurus itu sendiri, dan kita bandingkan nilai M. Kemudian garis lari. Apa dia garis lari? Garis lari adalah dua garis yang sama arah. Dan maksud tersiratnya ialah mempunyai kecerunan yang sama. Ini adalah contoh untuk cari kecerunan melalui rumus. Kita masukkan nilai yang diberi ke dalam persamaan. Kemudian kita akan dapat nilainya ialah 2. Kecerunan 2. Kemudian satu lagi untuk kaedah yang kedua tadi, perbandingan garis lurus. Y sama dengan 2X tambah 5 dan 2 diwakili oleh M, iaitu kecerunan. Dengan syarat Y di depan mestilah single. Dan kita pergi kepada satu contoh soalan. Untuk soalan ni, kita perlu mencari persamaan garis lurus CD. Dan saya akan terangkan melalui kaedah Macmillan. Apa dia Macmillan? Macmillan kita selesaikan soalan ni melalui jadual yang mana ada dua baris dan 3 lajur. Lajur yang pertama M iaitu Mac. Lajur yang kedua C iaitu comel dan lajur yang ketiga ialah Y iaitu ye. Jadi kita cari, mula-mula sekali kita perlu cari M. M mewakili apa? M mewakili kecerunan. So untuk yang pertama kita ada garis lari. Iaitu persamaan dah diberi Y sama dengan negatif 1/2X tolak 3. Dan daripada sini kita guna kaedah yang kedua tadi iaitu kaedah perbandingan Y equal to MX tambah C ataupun Y sama dengan MX tambah C. Dan kita akan dapat M di situ ialah negatif 1/2. Seterusnya kita akan cari C iaitu pintasan Y. Kita akan cari pintasan Y dan kita akan masukkan nilai persamaan, nilai M tadi ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C melalui satu koordinat yang dah diberikan tadi dalam soalan. Iaitu koordinat dia ialah 12 negatif 2. Kemudian kita akan dapat nilai C sama dengan 4. Dan akhir sekali bila kita dah ada M dan kita dah ada C, kita masukkan terus dalam persamaan kita iaitu Y sama dengan negatif 1/2X tambah 4. So itulah sahaja untuk garis lurus. Patah galah di tengah laman disambung juga sampai ke seberang. Pelajaran hari ini jadi panduan, moga ilmu melekat dan terus berkembang. Sekian, terima kasih. Good luck semua.